لنا إلا ولا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة ولا حول ولا muka surat berapa dah? Pek berapa pek? Tak ada nak berapa? Limun ni ayat-ayatnya. Dan harre bersuki dengan mempunyai bisa. Jumpa tak Najmi? Kat sini apa? Bemak gestar kita mana? Jumpa? Kau mabuk kambing dah? Tak kira. Bismillahirrahmanirrahim. Bemak gestar ni. Dan harre, kata muallif kita, dan harre bersugi. Harre kita gosok gigi. Harre kita gosok gigi dengan yang mempunyai bisa, dengan suatu alat yang mempunyai bisa, makna ada racun yang ni. Kalau kayu-kayu kalau dia ada racun, kamu sudah beru dia mau buku kubur. Ada racun. Kayu gapo tahulah pak jenis ada racun-racun yang dah. Betul. Kalau kita tahu dia benda tak ada racun, kalau kita tak tahu tu dia tak jadi haram. Kayu gapo pak jenis ada racun-racun pak jenis bisa-bisa ni. Pak tu kayu apa tu? Tak ada dengar ada kayu dah tak tahu. Takut kayu-kayu bukit ke okey. Ataupun jenis kulak-kulak. Kulak kan? Kulak kerah kan? Kita buat sugi. Mungkin asal ke benda kerasak ke tak kira kayu. Ambil kulak kan je kan ni. Apa kulak tu apa beruk banyak ekor tu. Beruk sugi telai dia kat kulak mati. Kulak ni yang ni ada orang makan ni. Mati. Dan serta yang demikian itu, demikian kata haram bersugi. Serta demikian itu, demikian kata haram bersugi. Serta demikian itu pun hasillah dengan dia. Dengan bersugi. Dengan dia, dengan bersugi yang mempunyai bisa tadi. Hasil ke apa? Fa'il pada hasil. Hasil oleh asal sunnah. Boleh. Haram satu pihak tilik kepada benda bisa mudarat diri. Hasil sunnah tilik kepada suatu benda yang boleh menanggar, yang boleh menghilangkan yang kerasak dah, boleh hilangkan kotor-kotor macam-macam gigi tu boleh. Haram pihak lain, hasil pihak lain. Kerana ilat pada kata hasil lah asas sunnah ilat. Kerana bahawasanya wal hala wasya'na haramnya haram bersugi atau makruh bersugi tu haram makruh ilat pada haram makruh. Haram makruh tu kerana pekerjaan yang arid jua, mana kerana pekerjaan yang baru datang, kerana pekerjaan yang baru timbul, kerana pekerjaan yang baru berlaku. Tu panggil arid. Hari ini pekerjaan yang baru timbul, baru berlaku, baru datang. Tidak. Maka iaitu tiada menafi ia akan asal sunnah. Maka iaitu pekerjaan yang arid ni tiada menafikan ia pekerjaan yang arid akan asal sunnah. Tak menafi. Asal sunnah lah. Haram sunnah. Merah. Nisa lagi kalau kita kiyah lagi betul tak? Supaya kerak kuku hari Jumaat. Asal sunnah kerak kuku hari Jumaat. Data-data kita ambil ngepik kuku hok haram. Curi hok orang. Haram pada pihak kita ambil ngaci kuku orang tak minta. Asal dak sunnah. Asal apa? Sebab kita buat hari Jumaat sunnah juga. Haram pihak curi. Asal sunnahnya pihak kerak kuku. Betul? Pihak lain-lain. Dah pihak lain-lain tu boleh. Malaikat istisnanya. Malaikat ni makna tidak hasil lah. Ni istisna mana? Istisna pada kata hasil lah dengan dia asas sunnah. Mana istisna situ mana tiada hasil. Malaikat jarinya jari seorang.
Hak ni tak asas sunnah dah. Malaikat jarinya jari seorang posek sifat dia jari. Jari yang berhubung, mana jari yang masih berhubung, yang masih bertakuk dengan dia, dengan seorang. Tafriq pada kata malaikat, maka tiadalah hasil dengan dia dengan jari yang berhubung. Fa'il pada hasil tiada hasil oleh asas sunnah bersugi. Tak boleh weh. Jari khas duduk berhubung dengan tuai lagi. Bapa kuat ikat bata mai seming ambil jari kayaknya. Kalau pinjam hak boleh tak? Ya jari tak putus habis. Nak pinjam tangan pun betul ubuh baik gigi sikit-sikit. Wak sugi. Ya kata sininya tidak hasil. Tak. Dan goyah pada tiada hasil. Dan jikalau kasat sekalipun, makna tiada hasil sunnah juga. Kerana apa? Ilat pada tiada hasil je. Kerana bahawasanya ia jari yang berhubung. Jari hak masih takut dengan tuai dia, tiada dinamakan sugi. Orang tak panggil sugi jari hak saya. No. Ilat pada tiada dinamakan sugi kerana bahawasanya ia jari satu suku, satu juzuk daripada seseorang. Tak? Hak ni kita duk royak jari kita sendiri ni. Adapun jari orang lain boleh. Tak ada jari kita sendiri, kita nak sugi dengan jari kita tak boleh. Sebab dia panggil juzuk kita, sugi ni juzuk lain pada juzuk kita. Kalau ambil jari dia tak apa. Tak, blem-blem bangun lek pagi baru gigi tak tahu dia berubah gini. Jari-jari tak ada. Mau molek dia nak mari baru gigi. Dia kamu ada dah. Pinjam tangan mu tak lesik bagi gigi geruk. Boleh atau beku dengan tidur ambil gigi. Boleh ambil jari dia. Adapun jari orang yang lain. Jalan ni. Jari orang lain, bukan jari sendiri. Atau jari seorang. Tapi sifat ada jari yang sudah bercerai ia jari daripada seseorang. Dua masalah. Masalah pertama, jari orang lain hak berhubung di tuai lagi. Jari yang kedua, jari hak cabut dah putus. Dia nak test ilmu yang kebal, hakikat kuat dah. Muka memang ambil tarekat Ahmadiyah, ambil tarekat Naqsyabandiyah, ambil tarekat Syata, dua ammah malam 12,000 ni. Nak tahu kata jari ni apa nama ni, jadi daging darah dengan besi lagi ni. Ia pun terang ambil kapuk habis hak nak kerak jari. Ambil kapuk kerak, Allah tak butuh kapuk jari putus. Maka boleh ambil jari tu buat sugi, buat apa banyak putus dah. Terang memang putus memang. Putus buat tak wani dah. Lepas pada tu maka iaitu memadai, maka iaitu jari orang lain jawab pada adapun, tefa tu jawab adapun, iaitu tu mubtada memadai khabar, jumlah pun jadi khabar pada adapun. Jumlah jadi khabar, situ rabitah dia ialah tilik kepada domir yang kembali pada situ. Kait pada memadai jika ada ia jari tadi kasak. Ambil kertas pasir rosak dia, kasak gigi jari dia. Dan jika wajib menanamkan dia dengan segera sekalipun, ni goyah pada memadai. Dan goyah pada dan jika wajib menanamkan dia kan jari yang sudah bercerai, menanam takluk dengan segera sekalipun. Yalah. Jari hak cabut pada kita dah, bila tak boleh takut nak jahit klik dah, wajib kita tanim. Tanim pula dengan cepat-cepat. Tak boleh simpan. Sebab kalau orang tua dulu ni, dia buat lagu ni kita tak tahu juga. Biasa dah fik kalau tua zaman dulu, dia taruh tali pusat. Kalau adik-beradik 5 orang, dia taruh tali pusat 5. Lepas dia ambil benih dia ikat. Lepas tu dia ambil bedok. Hari hak beranuk, hari anak hak mana atau bulan ni Muharram. Anak beranuknya anak hak ni posu.
apa nama ni, berapa hari bulan. Lepas tu yang ambil bedok je lama. Kalau kah rusak. Lepas tu tak bulan depan mana pula lama. Rusak. Kepercayaan orang zaman dulu ialah nak berhubung silaturahmi adik-beradik tidak putus. Itu tak betul. Sebab kita ni tali pusat ke apa suruh kamu. Lepas tu dia duduk sipir dalam potok kepala. Dia duduk sipir dah kata kita pernah pergi masak orang makcik itulah. Ya sipir tali pusat tu dia kat tali. Siapa kalau ni dia duduk beduk. Oh kata bukan dah tengok dah. Tak ada takut gapo tapi nak ya atau perbuatan tu tidak kena. Sebab syarat ni potos dia suruh pergi kamu. Dia berdok kamu masa tu juga kalau kita naik gini pe umum je kalau temu lagu tu potis pasal guman. Kalau kena kata posel kalau kita temu lagu tu posel kata gano. Gano? Dah pasal takut gerulah kita. Benda tak ada gapo tapi bila ya kita abang atau suruh kita tani kamu. Ya jadi takut benda lagu ni. Benda lagu ni bila kita duk puja duk gapo ya mari. Bila ya mari gapo jadi macam-macam. Najmi. Hak Najmi dulu masa duk kita dulu itu mana tu? Ada lagi lah ni. Kau sakut din ni. Anak-anak tak makan. Anak-anak tak makan dinding lah tapi rumah tu utuh. Macam tu dah. Ambil situ. Orang zaman dulu ingatlah deh. Dia ambil daunnya, dia lipat-lipat dengan daunnya tu kita tu. Dia selit di dinding rumah. Orang panggil buluh kapik tu. Petua orang zaman dulu dia selit pak bucu. Anak-anak tak makan. Anak-anak tak makan kulit tu. Rumah habisnya. Zaman dulu. Itu tidak betul deh. So kita tanya dia dah. Lagi pula demikian hukum ini yang tersebut di dalam Tuhfah nama kita dan Fathul Jawad nama kita Nahjah lakon dan Syarah Mukhtasar Bafadha. Syarah Mukhtasar nama kitanya Bafadha. Kalau jenis baba ni ulama Yamri dan Mughni Muttah Syekh Khatib Syarbini. Ya kalau ini baba depan Bafadha Bang Isyan ke apa tu jadi ulama itulah Yamri lah. Bersalah bagi Syekh Ramli di dalam Nihayah nama kita Nihayatul Muhtaj. Sekira-kiranya fiqh diiktimadkannya akan bahawa sejari yang bercerai pada seorang adalah tiada memadai. Sekira diiktimad ulihnya oleh Syekh Ramli akan bahawasanya wal hasyana ataupun jari itu pada nyo lagi. Bahawa sejari yang bercerai daripadanya seorang masalah. Jari yang putus dah. Atau daripada yang lain atau balik daripadanya. Yang bercerai daripada orang yang lainnya seorang. Dua masalah. Masalah pertama jari dia sendiri, masalah lain jari orang lain tapi dua-dua cabut dah. Kata Imam Ramlinya tiada memadai akan sugi tak boleh. Hati Ramli kata. Dan jika ni goyah pada tiada memadai dan jika ada ia jari kasat lagi suci sekali pun. Kita pun nampak juga tak sebab jari ni orang tak panggil sugi sebab jari tak betul tak. Kalau orang lain nampak juga orang panggil sugi. Itu pendapat Imam Ramli. Bermula kayu yang terlebih utama akan sugi akan buat sugi daripada yang lainnya lah. Tak bermula kayu khabar ialah terlebih utama akan sugi. Kayu tu paling utama daripada barang yang lainnya, lain daripada kayu. Kayu yang molek sekali tu ambil sabuk tak apa, gulu-gulu sabuk gulu-gulu boleh, tapi kayu lebih baik. Kita dulu ada kayu zaitun soal dia movie ingat dulu. Sedap juga kata ia tak jadi berambu serupa dengan kayu arak. Pas lagi pula ia ada rasa nak kelak-kelak. Kalau nak buat maya tak comel, takutnya telek kelak, nak kelak sikit. Tapi ya punya tu tak ingat. Meh kau habis kita tak ingat. Tapi kayu tu kayu zaitun kau kayu ngana? Boleh kita. Pasal pun meh dia. Kayu tu ingat. Meh dia. Dia ada kelak-kelak tak kau. Tak apa kayu arak ni.
Dan kayu yang mempunyai bau yang haram tu tak ada mula. Bermula kayu yang mempunyai bau ada bang yang haram, bau sedap itu khabar. Ialah terlebih utama daripada kayu, sifatnya bezat yang tiada baginya bagi kayu bau. Yalah. Kayu hak bau sedap lebih utama daripada kayu hak tak bau sedap. Kayu gapo bau sedap pak kita ni? Kayu gapo Fik? Kalau pak sedap bau sedap. Kayu garu Fik. Bukan dia. Awak mai wak sugi tak. Ji, kayu gapo gini kalau pak kita? Kau nako? Motel masa buah hijau bang sedap tak motel tak mana kan motel. Kalau kayu gapo kalau jenis orang nebel-nebel kayu dia tahu tak. Kita ni bukan pombe. Kayu lendak kau. Ada ayo ada kayu gapo bang sedap ni. Ambil dah tanya me so. Me pakai kayu ke nak nampak mu. Betul tak? Kawasan ni ajak aku wabon me kalau nak nampak apa. Ya makan upah nampak kawasan ni tak. Kalau ada orang DP kawasan ni panggil abang mak gesta kita ni. Tak. Habis di situ. Kalau nak tukar lenah nak jumpa Najmi. Buat bagi spotto, klik spotto semula. Malah nak tak rumpik tak. Habis di situ. Dan lagi pula dan yang umpama jenis kayu. Dan yang umpama jenis kayu yang mempunyai bau yang harum itu, boleh kita buat umpama mubtada khabar. Bermula yang umpama jenis kayu yang mempunyai bau yang harum itu khabar, ialah kayu arak dengan kah. Kayu arak ni yang bau sedap, hak asal ni mari pak kita dia rendai ubat air garam ya doh. Ya doh, ada tempat asal ni yang sedap dah. Kalau pak kita ni yang mai rendai nak servis kolak servis garam ni doh. Tu jadi banyak hari dah pak itu. Pak dia tak apa. Kerana apa ilahnya? Kerana mengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lah Nabi kayu arak. Dan lagi kerana adalah pada kayu arak itu khabar bagi adalah ialah dua perkara. Pertama, bau yang harum, bau sedap. Kedua, ada padanya pada kayu arak saning dia boleh seperti ada padanya. Kali kita tu nak lebih daripada kali dak. Ada lebih daripada. Yang naknya gini dak. Kedua ada pada karat seperti duka. Gitu Rafiq baca Rafiq. Duka yang menjadi sikap. Ada padanya tu kali yang nak lebih dah tu. Naknya seperti ataupun nak bubuh tak boleh maknanya dak. Dia kata kedua ada padanya pada kayu arak ni seperti ada pada seolah dia ulih ulu. Nampak tak? Ulih depan. Jadi kalau kita guru ya buat lah. Mana seperti tak nak seperti ada padanya tak seolah ulih depan. Fahami belakang lah ni. Seperti duka yang menjadi kasika. Kita panggil gapo? Bulu-bulu yang di dalam. Ada kayu arak bila kita buat kulit kita gaunya dia akan jadi bulu-bulu supaya sikat supaya sisi. Dia panggil apa? Sikat dia macam seperti jambu dia tu kan. Bila kita buat kulit ni, bila kita beru dia jadi bulu-bulu supaya jambu dia, supaya sikat, supaya sisi. Tu yang jadi utama. Kalau kayu lain dia tak jadi supaya sikat air kasar. Sebab kayu lain kita tu gaunya tu darah habis gosi-gosi. Dia ni tak yang bulu molek. Tu dah. Apa nama Yasin besar tak dengan kayu sugi kan ni sah. Besar kalau dia tahfiz dulu ada tak. Gitu. Kalau abang mak yang tengok silat dulu ni mak. Tak main kayu-kayu ni. Habis. Dan lagi pula dia kata di sininya maka iaitu duka yang menjadi sikap tadi yang sangat menghilangkan akan barang. Barang benda-benda ada depan. Barang yang antara segala daki. Gapo tik bayar pada barang ni bayar. Daripada daki-daki dah cemah-cemah ya lo. Bila ada bulu kita genye-genye ya tubik lah. Dan mengeringi akan situ. Tak silap kita. Ada budak pondok dulu, dia tak guna apa ni mati. Dia tak guna beru gigi, dia guna sugi Allah. Dia guna sugi Allah, enggak sunnah Nabi kan. Dia guna tak apa. Dia setang gigi dia buruk habis. Bunuh. Sebab zaman dulu orang tak makan ni manis-manis flat-flat seperti zaman kita.
Sebab makan ni orang Arab ni makan buah kurma, buah tamar je bergigi yang gitu berapa. Pak kita ni makan ni pelik-pelik, kambing bakar lah. Tak lemcek atau lemcek tak. Sup kambing ke apa je jadi lekat sisa-sisa yang banyak pun lagi. Maknanya kalau kita nak buat sunnah tu. Lepas tu kita nak jadi bersih dengan cara lah ni berubat gigi ke. Tak nak piak sunnah. Tengok orang dakwah lah ni pun je buat dua. Bergigi hak biasa sebab bergigi sunnah tu pula saya tak tinggal. Tak? Apa tu? Ekor je dua ekor dia. Ekor dua dah. Pas sugi ya tak ada kocek apa ni selik sini. Alhamdulillah. Tapi ada datang pada hadis sahabat buat gitu. Sahabat pernah selik di sebelah dia. Tak? Kalau pak kita lah ni kalau selik di sebelah takut dia kata bunga candik. Itu lah ni selik gitu kan. Lepas tu sahabat pernah buat gitu. Ambil dulu. Ambil dia dulu sahabat. Nak mayat selik di telinga. Kalau tak email buat pak kita lagu tu asal ribut pak mak. So gitu. Pak kita lah ni jangan ada buat. Lagi pula dia kata dan yang mengeringi. Dan bermula yang meringi akan kayu arak itu qaba. Dia kata pelepoh kurma. Pelepoh kurma. Tapi ambil kerak sikit buat jadi bersatu lah sugi. Bukan ambil so pelepoh tu dah. Apa nak kojoh ke mana? Kerak sikit buat sugi. Kan ada umat. Nampak tak? Ambil pelepoh je kerak buat besar ni kojoh. Pertama. Kerana bahawasanya ia pelepoh kurma ni akhir sugi yang telah bersugi dengan dia dengan pelepoh kurma ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akhir Nabi sugi ketika sakit duduk atas ibu Aisyah lah. Anak sugi ya sugi dengan pelepoh kurma. Dan yang mengeringi dan bermula yang mengeringi dia pelepoh kurma pada fadilat mengeringi pada fadilat pada mengeringi iaitu yang mengeringi kayu zaitun. Zaitun ni hak duduk lama 3 dah weh. Hak mei masa pun mei kau tak ingat dah mei kau ji buaya itu. Tak ingat dah kayu itulah. Start juga. Kita gosok tu lama weh. Lah masa tinggal pendek ni. Tak boleh dah nak bukan tak boleh dah. Repot gitu. Tapi dia gosok tu lama. Hak lain rasa tak ada lama semua dah. Tak tahu duk mana. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmas siwaku az-zaitun. Nikmas siwaku az-zaitun. Boleh baca belaka tu cara i'rab dia tu dak. Min syajaratin mubarakatin. Syajaratin mubarakah. Zaitun dah dak. Tutayyibul fama wa tazhabu bil hafari. Wahwa siwaki wa siwakul anbiya min qabli. Tengok. Yakni gini. Sebaik-baik sugi itu qaba kayu zaitun fi'il. Iaitu kayu zaitun ni daripada kayu yang diberkat padanya pada kayu zaitun. Membaiki. Makna jumlah tu sifat pada yutayyibu tu sifat jumlah sifat pada syajarah mubarakah. Kayu yang diberkat tu yang membaiki ya kena gini yang membaiki ya kayu akan bau. Jumlah sifat lagi. Dan menghilang atas balik tu tayyibu atas balik membaiki. Dan menghilangkan ia kayu zaitun akan penyakit gigi. Ibarat iaitu kayu zaitun inilah sugiku dan sugi segala nabi yang dahulu daripada aku. Nabi kita pun sugi, nabi lain pun sugi juga. Ni yang kena tengok pada tempat negara Arab lah dak. Kok tidak tempat kita ni tak ada pokok ni kata. Kalau kita boleh tanam kat pipi pagau, pipi buat sugi. Tapi tak ada tempat ni. Takut tanah tak hidup tak kawan. Habis tak? Kalau tanah hidup seni juga. Ambil buat sugi. Boleh. Najmi tak? Biasa tak guna najmi hak besar gitu. Tak biasa? Duk pondok. Itu dulu tak buat? Tak ada. Pondok Ustaz Hakimi dah kan? Tak ada. Tak guna. Kau duduk apa hari ya? Dah 40 tak? Dah. Lama dah tak ada 40 tak? Habis mak yang ada yang nak tunggu pondok ni dah. Kira mati hidup oleh pondok memang tak? Biar dah memang? Biar dah memang ada apa tak?
Habis sudah. Habis. Dan kayu yang kering. Habis itu. Dan bermula kayu yang kering yang direndam pada air. Kita rendam di air kobar. Dan lebih utama daripada kayu yang basuh. Basuh ni makna basuh hak hidup asal. Yang ada basuh hidup asal di pokok kan kita kerak. Hak tu hak hidup asal. Lepas tu kita ambil hak kering dah. Lepas tu hak kita pergi rendam. Lebih baik hak kering hak kita pergi rendam dah. Sebab apa? Sebab kalau hak yang basuh di asal ni yang ada getah. Dah, bila kita beruk dia nak rasa pahit ke apa je ada getah je ada. Kalau yang kering dah, yang getah kering dah. Bila kita pergi rendam kita gosok. Dia tak ada rasa dah. Lebih-lebih lagi ni kita pergi gosok basuh ni. Bila kita gosok basuh kita telai dia mayat. Lepas tu nak jadi batak sebab ada rasa air di kayu lagi. Lepas tu pula nak jadi kau nak jadi rasa-rasa kesal dia tu getah-getah. Rasa. Lagi pula dia kata di sini dan kayu yang basuh iktibarun terlebih utama daripada yang kering. Mana daripada kayu yang kering deh yang tiada direndam pada air dia dah. Mana kita baik ambil hak basuh daripada hak kering betul. Kalau hak kering kita basuh dengan hak basuh ambil kering hak basuh. Kalau hak basuh dengan hak kering biarlah basuh pohon ambil dah. Daripada kering tu sebab apa kena beli ubat gosip joh pula ke dia. Merah. Lagi. Fatimah Malik Abi. Dan sunat bersugi itu bi dengan tangan kanan. Sunat sugi dengan kanan. Habis di situ. Biasa kalau kita buat benda kotor ni jangan tangan kiri ya dah. Tapi sugi ni kanan. Padahal sugi ni benda yang cemar juga kan. Tapi sunnahnya dengan tangan kanan. Dan jika ni goyah dah. Dan sunat ada sugi. Dan jika ada ia sugi ni mulia. Ya. Kerana menghilangkan bayar keji sekalipun digoyah pada kata sunat bersugi dengan tangan kanan. Dan jika ada ia bersugi dengan kanan ni mulia kerana sebab apa kata mulia? Kerana menghilangkan bayar keji sekalipun. So ilat yang kedua pula dan kerana bahawasanya badan tangan seorang itu tiada bertemu ia tangan dengan dengan bau yang keji lah. Kalau tangan kita pergi kena bau yang keji, mana tak disuruh lalik kanan. Tapi tangan tak ada bertemu dengan bau yang keji, tu suruh lalik kanan. Habis di situ. Dua ilat lah tu. Dan lagi pula dia kata sini. Kalau buat gini tak apa. Dan jika ada dia tangan kanan mulia. Kalau gitu tak apa kerana menghilang bau jerak. Boleh juga. Anak tak ramai situ. Setengah guru dia tak sini. Setengah guru kita ngaji dulu dia kata dan sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Goyahnya dan jika ada ia tangan kanan tu mulia. Merah dia tak gitu. Kerana apa mulia? Ilat pada mulia. Kerana menghilangkan bau yang keji sekalipun. So, ilat yang kedua, kerana bahawasanya tangan seorang itu tiada bertemu ia tangan kanan seorang dengan bau yang keji. Boleh gitu tak? Boleh tu. Dan lagi pula dia kata laginya pula dan lagi pula mulut adalah ia mulut ni mulia. Mulut kita ni mulia. Maka menasabah dengan dia dengan mulut adalah ia mulia tadi dengan kanan ya tak nasabahlah dengan dia dengan mulut adalah mulia ni tangan kanan ya tilik waktu no dia tilik kepada kita nak buaikan kotor tilik pada bukan tilik pada diri najis lah. Kalau kita tilik pada diri kotor nak boleh tilik tak tapi tilik pada diri tangan dan tilik kepada mulut ni mulia kan. Muka duk baca kalam Allah baca hadis dengan mulut maka menasabah dengan tangan kanan. Kau tulis datuk ni. Dan sunat bersugi itu pada letak gigi, di luarnya gigi dan di dalamnya dalam gigi. Sunat letak. Bukan sunat kita katanya tu dah. Sunat letak. Letak ni gini dah. Letak dah. Bukan gini dah. Kena letak dah. Kalau gini
Masuk abu-abu celoh babi tu. Kalau kita letak. Sunat kita letak. Dah tak? Di luar dan di dalam lagi. Kerana ilak pada sunat letak habis. Jadi kerana warid hadis pada demikian itu, demikian bersugi pada letak gigi tadi. Habis. Sikit lagi. Dan makruh pada bujur gigi. Makruh. Sugi lagu tu bujur tak letak. Gitu kan. Ya nak suruh letak yang gigi. Gitu tak. Tak. Makruh pada bujur gigi. Tengok. Kerana bahawasanya ia sugi bujur gigi tadi tu lah. Mendarahkan gosok. Darah cakap gitu. Habis darah. Darah kalau gini hal dia. Darah gosok. Dan merusakkan dia gigi dan gosi makan dua-dua orang. Mendarah gosi dan merusak dia gosi dan gigi lah itu gosi lah mudah. Malaikat pada lidah. Malaikat pada lidah. Maka sunat mensugikan pada bujurnya, bujur lidah. Kalau lidah dia suruh jolor nak letek kan lidah dia kena gitu dah. Ya lah, dah nak. Dah, tak kebai lidah gini. Bai nak sugi dengan cara letek. Kalau letek, dia kena gini. Dia payah ke dah. Dia kena, gitulah. Dia kena bujur. Betul. Maka sunat sugi pada bujur lidah. Ilak pada sunat sugi bujur lidah. Kerana warid hadis pada demikian itu, demikian sunat sugi pada bujur. Nampak? Kalau gigi kita letek. Kita buat gini makruh. Kalau lidah dia sunat gini. Bukan letak. Sikit lagi. Dan sunat memulai bersugi itu pada pihak gerham kanan di atas. Gigi gerham tu lah. Oleh kanan kita atau oleh atas. Nak mula kanan. Bukan mula depan. Ya tak? Oleh atas. Dan di bawah. Di bawah hati. Dan di luar hati. Dan di dalam atas ni, maka dilalukannya kan sugi tadi hingga pertengahan. Atas bawah apa tengah. Putih traffic light. Maka dimulainya seorang akan sugi, begitulah. Maka dimulainya seorang ni akan sugi pula pada gerham kiri pula. Gitu Fik. Seperti demikian itu mana seperti sebelah kanan tadi. Seperti demikian itu seperti sebelah kanan. Maka dilalukannya kan seorang akan sugi. Takdir kita boleh. Maka dilalukannya mana lalu oleh seorang akan sugi hingga pertengahan. Jadi segerak-segerak. Pasal tak? Yang mari lek kan ni. Gosok-gosok tinggal sini. Mari lek ni pula. Gosok-gosok tinggal sini. Itu kan. Segerak-segerak. Habis. Dan saya kiranya bahawa diniatkannya, mana diniat ulihnya oleh seorang pada bersugi itu akan sunat seperti diniatnya seorang pada jimuk itulah bukan jimuk nak sedap haja ada je niat sunnah hati. Itu dia niat apa? Niat pada jimuk tu niat akan menghasilkan api khamat. Tak khamat me. Nama orang nikah tak ada bekas lagi. Tak khamat ada macam boleh luar tu. Tak khamat me tu. Api khamat tu. Budak almarhum apa kita ni dah. Budak-budak nak tak balas ramai-ramai Allah. Bapa ni ada Allah. Air mandi saja atas sejik nak balas kata lah. Udah ramai kan? Dua kawan. Payah tengok udah. Khamak belakang yang pondok dia tu. Anak ramai tu dah. Khamak belakang yang pondok dia tu. Tapi dia nyala itu kata. Pondok dia bawa, pondok sepik, jalan-jalan sepak kaki. Sepak kaki. Ya dah. Pondok dulu suka. Dan lagi pula dia kata sini yang fake mati molek. Dan cucu mana menghasilkan anak dan menghasilkan cucu atas pada anak. Sebab apa sunat niat gitu? Ilak pada sunat niat gitu. Ilak pada saya sunat niat tu. Supaya beroleh pahala sunat. Ingat.
Ketika sugi niat sunnah Nabi, sunat. Ketika jimuk pun niat sunat juga supaya menghasilkan anak cucu yang baik. Dan hendaklah begitu. Bila? Dan hendaklah dan sunatlah kaifiat pada memegang sugi itu bahawa dijadikannya kasorang keliking sorang dan ibu tangan di bawah sugi. Jaga kita nak buat. Ni kita tak buat, ni sugi kita. Okey, ni sugi kita. Bila kita nak clicking kita dengan ibu duduk bawah. Dia duduk begitu. Bila kita nak sugi duduk begitu. 3 atas 2 bawah. Sunnah Nabi gitu tu. Itu ikut dia pegang ke tu pula kemah. Tapi sugi ni 2 atas 3. 3 atas 2 bawah. Sunat gitu dan dijadikannya ke sorang jari sorang yang 3 di atasnya, di atas sugi. Dan bahawa hendaklah diperlan gitu dah. Hendaklah mana sunatlah diperlan, sunat ditelannya telan sorang akan air liu sorang pada permulaan bersugi. Kali mula-mula kita sugi, tapi bukan lepas bangun tidur belum subuh ni dah. Kalau lepas bangun tidur belum subuh tadi kau, dia duduk betul negara Afrika. Data-data bangun subuh kerok seleh tu. Dia hanya betul negara Afrika ni. Boleh nak seleh mana-mana, tapi kena komun keseh hak betul negara ile dulu. Baru kita sugi tu kita seleh apa. Kami ambil dulu. Orang bangun pagi dia cari pokok. Cari pokok cari pokok gelai apa tu dah. Ambil jari letak atas langit. Betul? Ya qahat qawi zakari li ujami azaujati. Ambil dulu. Awak ni tak biasa belakang ni. Haji lah nak semula je dah. Dia pagi-pagi ambil dulu. Baik biasa dah baik. Tak biasa. Tak boleh hui juga. Baik basuh istibrok baik dia biasa. Ni tak biasa bagian ni dah. Bagian ni tak boleh hui ni baik dah. Ambil dulu. Dan lagi pula dia katanya hendak diperlan airnya seorang pada permulaan sugi. Kerana apa? Ilah pada hendak sunat. Kerana bahawasa yang demikian itu, demikian mana air liu yang permulaan bersugi tu. Air liu tu jadi ubat. Ubat bagi penyakit juzam dan baros. Air itu jadi penyakit juzam dan baros. Tengah guru orang tengah dia tu jadi ubat bagi penyakit juzam dan baros. Nisbah sugi hak asal pada pokok, bukan hak buat dalam sarung lon. Lon ni apa ubat lain kau bodoh yang kita yang nak sugi hak asal. Sugi hak asal tu kita jemur supaya terkenal itu hak tu batas sugi asal. Hak tu betul-betul kita telah air liu hak asal. Ada pesugi hak learning ni dia berubah je dah. Bila kita lihat bukan telah air liu saja dia dah. Dia ubah. Nisbah sugi hak asal, hak belum daripada campuran ubat-ubat sekarang. Betul juga nampak dia ya. Juzam penyakit juzam gusta lah dipanggil betul. Lagi pula baros, jadi bala-bala dah. Boleh? Dan bagi tiap-tiap penyakit yang lain daripada mati lah. Muka mati tak boleh lari. Kita diingat Johari dah, tapi tak sabar lagi orang lain juga dah. Johari ada apa tak tahu dia dengar apa dah. Johari kita tak mari. Pasal temu ke salah tak pasal? Betul temu Johari kita lah. Tak ada nampak ni. Laku uzur juga. Nak pergi ziarah dia esok kalau dua. Tak sama je suka pilih pula dah. Macam dah. Kita nak pergi ziarah Johari kita. Kain putih dah tu. Yang putih dah mana. Sikit lagi. Dan memerlankan air liu. Kama dia daripada permulaan bersugi ni mendatangkan waswah. Ni tak boleh. Kalau lepas pada tu dah jangan yang nak mula-mula. Kalau lepas pada tu jangan telah nak jadi waswah. Demikianlah, demikian mana? Demikian memerlang air liu kama dia pada permulaan bersugi dah tu. Kau kata jadi waswah ni kata Imam nak baca lagu mana situ tu dah. Kata Imam Uzwini. Kata Imam Uzwini
ni di dalam setengah daripada ta'lif, di dalam setengah daripada karangan bagi Imam Quzwini. Dan bahawa hendaklah, bahawa sunatlah jangan dihisapnya hisap seorang akan sugi yang ni. Ada juga ni orang hisap patut sugi cok buat supaya kering patut sugi dia. Jangan ni ilak pada jangan. Kerana yang demikian itu, demikian hisap akan sugi ni terkadang mendatangkan akan kabur mata. Jadi tidak ceruh mata, kelabu mata hisap patut sugi. Kaburkan mata, takut jadi kelabu. Sikit lagi. Dan bahawa hendaklah sunatlah dihantarkannya seorang akan sugi itu di atas telinga kiri. Hantar semua ti bro. Sunat kita tak sugi atas telinga kiri. Bukan buat tak okok. Ni asil lagi tak okok sini. Tak sugi gigi dah jening. Tak oso kurang mandi. No, sugi duduk sini. Belum nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sugi duduk sini semua. Dia mau hari Jumaat panggil. Itu imi sugi dia panggil. Duduk ngacau ke tubuh. Wairah pula. Masjid. Apa nak Nurul Hidayah. No. Kerana waris hadis demikian itu. Demikian. Hantarkan sugi di atas telinga kiri. Dan kerana mengikut perbuatan segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat buat. Bagi kita jangan pelik. Sahabat buat. Tak silap dalam hadis. Pernah baca dalam hadis. Sahabat buat gini. Dan kita jangan kata. Sahabat buat. Itu sebagai bila sahabat buat. Ya Nabi tak larang. Ada apa selalu dah. Buat. Dan jika dihantarkan. Maka jika diletakkan sugi pada bumi. Kalau takdir kita nak tak sugi bawah. Tak setak di telinga. Maka hendaklah didirikannya seorang akan dia akan sugi. Oh, cocok cacik. Kalau kita nak tak bom jangan tak gitu. Cocok tan. Weh nampak dah cacik sugi kita. Tanda kata aku tak rebuh lagi ni. Dan jangan direbuhkannya seorang akan dia akan sugi. Ada kita tak bom. Dia tak. Sugi ni kita tak jadi cacik. Dan bahawa hendaklah mensunatlah dibasuhnya basuh seorang akan dia akan sugi basuh takluk dahulu daripada menghantarkan dia akan sugi. Belum daripada kita nak letak ke apa tu nak kita basuh dulu dah tau. Lepas nak sugi pun tengok teh nama duk pocok tadi nak tertai kucing tau. Ambil lepas tu warna bang ni. Dan demikian lagi. Adalah mana ni. Wallahu subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Malam esok lagu mana cerah? Dia baca ke? Dia. Malam esok ni bawa nak mari pisah. Sarang buai betul tak? Dia nak mari pukul 9 kau takut dia janji Melayu yo. Nak takut dia kata pukul 9 kadang-kadang mari pukul 9.30 orang. Pas lama dia pisah buai masuk lain ni ada asal-asal buat kita yo. No, kita tak apa pakai ilmu kebal hari dah remo takut. Dah. Nak tengok dulu tak. Kalau nampak dia pisah tak siap kita bawa dulu. Lepas dah pisah sarang buai buat saya esok ni. Nampak buai kausar ni agak potif-potif pun tak wani guna ni. Agak bemak pun boleh bawah boleh lah atas ikut orang lain. Jadi kita nanti tengok esok ni. Minyak tu Abu Zah, bos saya nak beli. Dia kata dia nak beli minyak tak kuat. Dia nak bakar kan penguan tu. Tak tahu bakar bisa payah tak nak minyak tu ya buat ke mana nak reset minyak reset boleh minyak boleh oh gitu tak nyala ke nyala masjid suruh Noyi buat baru lah nyala sejik kau Noyi lah aku tiper. Dia kata nak minyak ada. Kata ada apa? Saya kata anda punya cari minyak.